Beg hitam tu mana? Hitam mana? Beg hitam tu. Beg waterproof. Tak ada ke? Tak bawa weh. Dia tinggal weh. Kabel tak ada. Ada? Ada. Ha? Asal lepas? Habis. Ni kot. Nak dah habis. Ni dulu sentak kuat-kuat sikit. Sebab rod tu lembut. Aku nak pakai satu mata. Satu mata. Pakai satu mata saja. Ikan ni ganas. Ya. Mana bang? Pulau Konet. Bottom fishing. Hari ni tak bawa ni lah. Tak bawa net holder, tertinggal. Aduh yai. Tak bawa net holder, hari ni tertinggal. Jam kepala. So korang tengok angle macam ni sikit lah. Tak nampak angle strike lah. Tak nampak angle strike lah geng. Tak bawa net holder, tertinggal. Biasa datang naik motor, sekali datang ni hari bawa kereta. Lepas tu alamak, aku punya net holder malam tadi aku pakai tinggal dekat ni. Tinggal dekat motor. Apalah, selayan hari ni dengan Wafi. Sungai Tuang tengah hari sedap tak? Apa mancing ni ke? Mancing pantai ke? Panas bang. Ni aku pakai payung mak. Naik bot tapi pakai payung. Ini kita pakai umpun-umpun pasir kita cari semalam. Kita bottom saja, kita bottom. Kita bottom fishing saja hari ni. Kita bottom fishing hari ni. Hari ni geng kayak apa ada guys? Geng kayak apa ada hari ni? Dah, boleh. Tapi campak bawah je. Ya, ni. Ha? Campak kat bawah. Dia pusing. Pusing. Angkat dia. Lepas. Pegang batu. Lepas. Lepas. Campak. Campak je. Apa dia? Ni. Belik. Dah start. Turun lambat sikit ni. Ada. Makan. Dan kasar. Kasar bosku. Gelama hantar. Kasar. Gelama hantar. Kasar kita pakai first fish. Ingat tuang nak kena tu. Kalau belah-belah sini aku sarankan pakai umpun-umpun je. Pakai umpun-umpun. Pasir ke merah ke kan. Pakai yang tu je. Makan. Tak Bawah, baling bawah je dah ada. Sorry aku tak bawa net holder lah. Tertinggal lah. Allah Rabbi, tertinggal lah tadi. Apalah tengah hari baru turun mancing ni. Tengah hari baru turun mancing kawan. Jangkau boleh, jangkau okey juga. Tapi jangkau macam membazir sikit lah. Harga jangkau mahal. Lepas tu kau boleh pakai sikit je. Jangkau ni mancing tengah lagi sedap. Jangkau mancing naik boat lagi sedap lah. Tapi kalau kata apa? Kalau kata ni merah ataupun pasir okey. Merah, pasir okey lah. Tadi. Apa khabar? Hari ni kita mancing gelama dekat Pulau Konet
Hari kita mancing gelama dekat Pulau Konet. Kita dah dapat seekor lah, baru sampai ni, guys. Kita dah dapat gelama dah, alhamdulillah. Kita dah dapat gelama. Gelama sedap ni. Okey, kita dah ada ikan. Kita pakai umpun-umpun pasir. Semalam kita cari, siapa yang masuk live semalam, kita cari umpun-umpun pasir. Okey, by the way aku pakai JC pancing JC pancing. Kalau korang nak beg kuning boleh aku letak kat beg kuning JC pancing ni padu, dia ada apa? Dia ada ni. Dia ada ni. Siap dengan hoodie. Siap dengan hoodie. Siap dengan hoodie belakang. Malam pacak pantai putih dapat 20 ekor. Oh, dah ada Pantai putih dah ada okey. Ini JC padu, geng. Korang pakai tak payah beli topeng dah. Tak payah beli topeng. Sekejap kita tunjuk rod sikit. Tu rod. Tu rod kat situ. Tu pantai. Aku pakai ni lah, pakai phone holder pacak ni sebab apa tertinggal. Aku punya ni tertinggal pula. Aduh yai. Dah 2 malam pacak sana ada 30 ekor gelama saiz-saiz. Oh, mantap. Apa umpan? Ada mal. Lagi tu. Umpan tu pacak banyak-banyak lagi Wafi. Wafi pasang banyak-banyak umpan. Hari ni aku dengan Wafi. Geng. Wafi lama dah tak naik bot, dia kata. Hari ni dia nak naik bot. Kita bawa. Dapat. Ada. Itu habis cakap jangan longgar sangat. Longgar sangat nanti dia tak dekat. Dapat. Dapat. Wafi strike. Oh, nampak tu. Wafi strike gelama, guys. Sekejap kita pas kita. Wafi strike gelama. Oh, pakai udang kopi. Mantap. Wafi strike gelama, guys. Tengok. Wafi mancing ambil Wafi strike gelama, guys. Tahu mana bang? Pulau Konet. Tu Pulau Konet. Pulau yang korang dengar net. Lama dia tak bang ni. Tu. Dapat lah. Baru 2 ekor. Baru sampai. Baru sangat sampai. Kita orang lambat turun. Tadi plan nak turun pagi. Lepas tu macam alamak. Dia pun dah tertinggal apa charger lah apa semua. Tinggal charger apa boleh buat. Ni Wafi dapat. Lama. Ada manis. Baru sampai. Baru 2 ekor. Baru 2 ekor, geng. Kita bawah dah tak ada. Oh, dia tak makan dah bawah. Dia pergi baling sikit tengah-tengah. Kita baling sana. Ya. Baling sana sikit. Kita tengok ada ke tak ada. Yang dapat senangin tu hari dekat perahu layar. Dapat senangin tu hari dekat perahu layar. Perahu layar Penggalan Balap. Tu dapat senangin. Pakai gelama. Ni aku nak tengah cari gelama kecil sikit ni. Cari gelama kecil sikit ni nak pasang kat ni. Ada buat dah perambut 2 depa ni. Pakai perambut 2 depa kan. Tak, dekat perahu layar. Bukan dekat belah Penggalan Balap pantai. Dekat batu tu. Batu perahu layar tu. Batu perahu layar tu okey. Dekat batu perahu layar tu. Pasang macam tu. Penuh macam tu. Kita umpan cari sendiri banyak. Jangan kedekut-kedekut. Yang tambak tu betul, yang tambak tu. Dekat situ pergi dekat belayu dia, bukan betul-betul ujung lah. Dia dekat dengan ni. Habis dia umpan. Laju dia makan. Kedesuk dia makan. Aku dah lah nak mancing tapi tali pun semua nak habis lah. Tak apa, kita pasang lagi umpan banyak-banyak. Tak ada hal. Yang tambak tu. Alamak, aku punya tertinggal beg hitam tadi lah. Power bank semua dalam tu. Bawa power bank.
Tak apa. Live main yang sempat lah korang tak turun mancing ke kai ni? Tak turun mancing ke? Sorry lah, view tak cantik ni lagi lah. Pakai apa? Makan. Wafi mancing kat sini bukan mancing kat macam tepi be. Sini mancing ikan ada ke? Ketuk tauk makan. Kalau mancing kat tepi Sejak 5 jam baru dapat 6 ekor. Dapat? Mantap lah. Tengok Wafi strike lagi geng. Wafi duk strike lagi. Mana boleh tahan. Habis dia baru dapat seekor. Umpan sotong okey ke bang dengan gelama? Okey. Gelama kalau tengah okey. So Ui besar. Geng. Besar geng. Besar. Besar geng. Gelama saya geng dekat tengah geng. lagi. Ada ya capai. Awak. Ui gelama saya mak. Wafi dapat. Oi. Lama saya geng. Aduh geng. Umpan apa? Umpan pasir. Yang aku cari semalam ada VTT aku share tu. Ada VTT aku share tu. Okey, kalau berminat baju ni, aku letak beg kuning Baju ni padu geng kalau kau ni. Aku jap tak payah mirror serabut dah. Boleh. Ni baju ni saya tulis Abu Garcia ni. Ada Abu Garcia, ada apa lagi macam-macam jenama. Ni Rapala. Okey. Kita pakai umpun. Kalau pakai cacing, ni pakai cacing ni, cacing pasir. Kita pakai cacing pasir. Pakai cacing pasir. Aku letak. Sekejap. Okey, ni baju yang aku pakai kalau korang berminat lah. Korang nak support, okey boleh beli. Harga dia tak mahal, 20 lebih je. Cacing pasir. Dia pakai jersey mancing ni. Okey. Wafi strike. Okey, gelama saya dah dapat 3 ekor Padu-padu gelama kan. Ni dah lama tak mancing lah ni. Terima kasih Man. Nama kau pun aku nak sebut. Nama kau pun aku nak sebut. Alamak. Seram orang nak sebut. Lama sedap masak apa bang? Gorengnya. Goreng sambal garing. Goreng kunyit. Sambal garing. Masak pindang. Sedap. Kau nak masak kuning. Okey. Aku paling suka sambal lah. Aku suka sambal atau goreng je. Goreng kunyit je. Settle. Dia tu budak-budak pun senang nak makan. Dia punya isi tak banyak tulang sangat. Budak-budak suka makan. Anak-anak aku suka makan. Jadi aku cari apa yang dia orang suka makan. Dia dah ketuk tadi. Okay, kalau umpan ni kalau lambat dia ni. Sorry kau nampak muka aku je. Okey, kalau nak support beli baju tu boleh ni boleh dekat beg kuning tak makan tak ketuk. Baling depan sikit. Dia kalau tak ketuk 2 minit 3 minit tak ketuk tukar tempat. Rasa air tengah nak jalan pasang. Air tengah nak jalan pasang. Jadi air berarus sikit ya. Tolong tutup muka. Tak faham Hamzah tutup muka kenapa? Jangan nak tengok tu. Tak makan. Tak makan? Banyak lagi umpan. Campak-campak lagi. Dia ni arus tengah laju sikit. Tunggu dia slow sikit. Semua saya tak tali berapa LB. Pakai 12. Ada banyak. Yang ini 50. Ni 50 LB. Yang belakang tu 50 LB. Tapi untuk macam gelama aku pakai 12 ke 20 je. Yang Wafi 7. Sorry, yang Wafi punya 7 sebab UL. Yang aku punya ni 15 tak silap. Sahur.
Pakai sawo, pakai sawo. Pakai sawo je. Kalau hanyut susah geng. Hanyut kalau main jig okey lah. Main jig boleh lah hanyut. Tu ada geng kayak pun ada kat sini. Okay. Ada kayak pun mancing sini. Geng kayak pun ada. Kalau lama tak payah set up besar-besar. Kau pakai tali 10 setup UL pun boleh jadi. Kau pakai setup UL pun jadi. Tak payah besar-besar. PE berapa rod hijau? Yang ni 13 rod askar. Rod murah kan Ada beg kuning pun ada. Rod 50 lebih je. Dah habis kan. Sebab ada ketuk-ketuk tadi. Wah, ikan lepah ribut ni, ikan ekor ni tekal besar. Ikan culas sikit. Tak apa awal lagi. Nak beg kuning ke rod hijau? Sebab rod murah tu. Rod TikTok. Tak ada brand ni. Tapi kuat. Dia ada sampai 10 kaki. Aku pakai ni 6. Yang aku pakai ni 6 kaki. Bergali Yang aku pakai ni saiz 6 kaki. Sana. Filter baling kat sana sikit lagi. Bawah tak ada lah. Shimano dah keluar warna biru. Oh, duk warna biru ke? Alun sikit kan Alun santai. Ada kan? Kita campak jauh sikit. Kita beralih-beralih je. Ni hari kan tak ada kan kita pergi kat tiang. Ada. Alah lambat. Tak lekat pula dia makan. Ada bawah ada. Naik kayak ke IB inflatable. Ni ada 2 orang dengan Wafi. Kita naik inflatable boat. Kayak naik seorang boleh lah. 2 orang payah. Baik naik boat okey sikit. Yang boleh pasang payung, boleh tedur macam ni lah. Kalau panas-panas apa tengah hari buta mancing ni lah, bertedur lagi. Betul tak? Kita naik IB. Aku ada post BTT tadi. Sebelum naik tadi aku ada post BTT. Korang boleh tengok setup aku. Complete. Aku ada post BTT tadi. Sebelum naik tadi aku ada post BTT satu. Boleh check kat situ macam aku punya setup macam mana. Kita ada post BTT tadi. Makan laju. Wow, makan. Tapi sini tak boleh galik. Mana ni punya? Layar tadi. Layar mana? Dia pegang. Ada bukan? Dapat? Ada. Oi, wah, budak tangannya ni. Kalau bawa dia dia je. Lepas dia. Dapat lagi. Wah, ni dah apa ni? Sini bagi habis. Lepas dia. Nampak? Lepas dia. Habis dia tak bagi can tau. Tahu lah dia lama tak turun ni. Lepas dia. Bang, perambut tu tali batu lagi panjang ke tak? Tali mata kail dia, tali kail panjang sikit. Tak payah panjang sangat. Mana aku punya pelayar? Dekat ni tadi. Dekat ni. Nak tetap karut holding. Dah nak tadi ni. Dalam ni ya. Tinggal lah tadi.
Tinggal dia barang. Kan tak ada pelayar payah pula. Itulah apa grip, fish grip pun semua kat situ tadi. Dekat beg hitam. Ha. Oh ada fish grip dalam ni. Pelayar tak ada ni. Oh fish grip dalam ni. Nasib baik fish grip bawa. Takut dapat duri. Kalau selalu dapat duri kan payah nak ni. Duri apa tu? Okey, aku pakai JC pancing ni JC ni. Dia siap sekali dengan ni siap dengan hoodie, siap dengan ni. Okey. Jagi kita spill hasil Jagi kita spill hasil. Oh rumah itulah. Tinggal lah. Jagi kita spill hasil. Terima kasih siapa yang datang. Sorry lah tak nak view tak cantik lah geng. View tak cantik View apa? View angle mancing tak cantik. Tak nampak rod. Orang suka tengok rod. Aku tak bawa ni, tertinggal apa ni? Net holder. Net holder tertinggal. Akaun baru bang, akaun satu lagi. Akaun mancing. Akaun mancing, akaun si orang racun TikTok, barang-barang tak boleh campur. Campur kacau. Kena buat lain. Akaun mancing kena buat lain, kena buat asing. Akaun mancing kena buat asing, dia tak boleh sama. Kena pegang habis. Dia makan boleh tahan ganas. Lepas tu habis. Abi try masuk banyak sikit. Mantap Master Jim. Air sangat-sangat okey, cuaca sangat-sangat okey. Air okey, cuaca okey. Air pun kecil ni. Air 3 hari ni sedap. 2-3 hari ni Syun kalau nak mancing. 2-3 hari ni lah. Kita pakai pumpung pasir Tengok ada tak mencangkuk. Wafi dah berapa ekor ni? 4. 3. Wafi 3 ekor. Wafi 3 ekor. Abi baru seekor. Abi baru seekor. Hari ni budak ni lama tak mancing, dia balas dendam sikit. Oh dia lagi. Dia lagi geng. Tengok dia lagi. Oi. Kasar dia. Dia tak bagi cap. Oi, Saes. Tengok. Saes. Dia lagi Oh tengok. Layan lama Saes Wah, budak ni. Boleh tanggalkan. Boleh. Tanggalkan. Letak rod. Tempat rod dah ada dah. Habis nak ketat dengan pakai pelayar tinggal pula. Air okey. Nak mancing air okey. InsyaAllah air okey. Air dia ni. Korang je tak pergi mancing. Air dia ni geng. Korang je tak pergi mancing. Okey, kita pakai jersey ni Pakai jersey. Boleh tak? Boleh. Patahan. Pak patahan. Sini. Patahan. Patah ke bawah, tekan ke bawah. Tekan tu tekan ke bawah. Jangan sentak macam tu. Depan pulau ke? Depan pulau connect. Betul-betul depan pulau. Aku selalu sini je. Tak ada tempat lain sangat dah. Adalah kalau kata tu. Senangin guna umpan sotong menjadi tak? Kurang sikit bang. Dia kalau boleh ikan hidup atau udang hidup. Tapi dia layang sikit. Sebab dia senangin dia main tengah. Dia main tengah dengan main atas. Dia main tengah dengan main atas. Jadi perambut dia tali kena panjang. Lepas tu kalau boleh ikan hidup. Ikan hidup okey, Cun. Kalau dapat duit, okey lagi ada fish grip. Tapi nak ketip. Habis tinggal mana tip? Oh yalah habis tinggal dekat ni lah tadi. Lepas tu dia akan beg hitam tu jugalah. Kan? Dalam beg hitam tadi kan? Yang mana? Yang pelayar merah. Pelayar tu bawa ni. Mana? Wafi Tapi tanya mana? Wafi cek dia tak ada apa barang. Itulah mana dia? Nak pakai tak ada.
Kalau sotong ni selalu ikan-ikan dasar lah lebih jadilah, ikan-ikan dasar lebih jadi. Ke ada bawah ni tadi tak perasan lah. Kan tadi rasa macam pakai kan. Tahu lah. Dah. Tak dah weh, mancing weh. Masa tak mancing ni weh. Berapa ekor dah? Baru 5. 5 ekor. 5 ekor. 5 ke 4? 5 lah. 5. Mana seekor lagi? Ni kat wakil. Oh, kat wakil. You sekejap ni Apollo pun aku ada bawa ni, Apollo. Kalau kau tengoklah sekarang, kalau sempat kan pergi Apollo ke kejap kan. Tengoklah. Jig bawa Apollo, bawa. Mancing kan tak mancing je lah. Tekniknya. Jig ada bawa satu. Ada bawa satu jig lah. Bawa satu je. Tapi jarang, aku jarang jig. Ngejik-ngejik ni tak berapa sangat. Ada. Jaga tali sahur kan sangkut. Sangkut kat tali sahur kan payah. Oh, makan. Oh. Dapat. Ya. Dapat. Ya. Wih, ya gini macam kasar ni. Oh, gerut-gerut guys. Dapat gerut-gerut. Gerut-gerut sudah dapat. Dia ada air dia dah ni, air dia. Mancing geng, mancing. Air dia dah ni. Air dia dah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Air dia geng, air dia. Mancing yang tak mancing. Okey, by the way, kalau siapa berminat nak dapatkan JC tu boleh ni, JC pancing dia siap dengan hoodie dengan cover muka korang tak payah nak beli asing dah. Kain selesa ni antara boleh hari-hari kalau setiap kali mancing memang pakai. Kita dekat Pulau Kornet pakai umpun-umpun pasir. Hari ni kita memang target gelama, gerut-gerut. Kalau ada bolos pun okey, cun. Okey, perambut kita ni je. Rambut satu mata kail saiz yang ni saiz 6. Lepas tu ni dah panjang sikit je. Batu ni panjang sikit je. Panjang longgar sangat. Dapat? Dapat. Oi, laju betul budak ni. Sekejap. Oi. Oh, lepas. Habis. Habis. Laju betul Makan tauk makan. Tauk makan. Tauk makan. Jangan ketat sangat, jangan longgar sangat. Ketatkan je, bagi boleh keluar je. Oh, lembut. Oh, nak kena. Tauk makan guys. Itu baru mancing guys. Tauk makan. Duduk tepi umpan. Duduk mancing tepi 5 jam 5 ekor. Sejam seekor. Payah. Duduk tepi sejam seekor. Aduh. Naik bot. Naik bot padu geng. Naik bot tauk makan. Macam ni tauk makan kan. Tauk makan. Okay. Tauk makan kan. Woi, ini kasar ni. Oh, kasar. Comel lah kata. Comel lah. Aduh. Tak padan dia punya saiz lah. Patutlah berat je dia melintang. Aduh. Jadi kita bagi dia besar. Kita bagi dia membesar dengan sihat. Nanti supaya dia jadi gorgon, lepas tu baru kita tangkap dia balik. Catch and release. Ni perambut hari ni kita buat perambut simple sebab tali tak kehabisan tali. Kita buat perambut tak pakai kili, tak pakai swivel. Biasa aku kalau mancing pakai swivel, tapi sebab
sebab kehabisan tali, lupa nak beli. Kita buat manual lah. Kita buat manual lah. Pakai 30 LB yang dia punya apa ni, yang tali main dia ni 80. Sebab tu je tali tu je yang ada. Lepas tu nak buat 40, biasa pakai 40. Tiba tali 80 je tinggal. Dengan tali 30 buat je lah. Tapi combo kan lah. Kita combo kan. Hari ni kita mancing gelama bersama Wafi. Kita pakai umpun-umpun pasir guys. Malam kita cari sendiri umpun-umpun pasir ni. Cari sendiri umpun-umpun pasir. Tengok kan? Tengok tali kaki. Tapi itulah Wafi tak pakai stokin lah. Terbakar kaki. Panas. Angin boleh tahan ni. Mana geng kayak? Kayak tu. Oh ni main kat situ. Wah, ada 2 biji main kat air buah. Bot. Bot. Oh, ada bot datang. Dari mana? Melaka bang. Dekat Melaka, dekat Pulau Konet. Kita nak tukar-tukar yang ni kan tempat. Nak pergi Pulau Kamat pula. Sekejap lagi pusing-pusing sikit. Pulau Konet. Ni hari kita main kat Pulau Konet. Pulau Konet Melaka. Lalu Sungai Baru. Air Wafi duduk dia. Ikan ni masuk ikan. Mau mancing ni. Ramai mancing hari ni. Dia lain kan? Tapi ni pakai pelayar ni tadi. Endor kan tercabut. Apa umpan dah habis dah. Tadi dia ketuk. Dia tahu banyak. Tahu banyak? Kita balik-balik ni dah. Tak ada kan kita balik. Tapi nak ke Pulau Kamat kan sekejap lagi petang sikit. Sebab ni tengah lawan arus ni. Jaga jangan langgar ni kan. Telefon jatuh. Tengah air slow. Habis tu. Dia tak ketuk kan. Habis. Kang, ni keluarkan air dulu. Wafi duduk depan. Keluarkan air dulu. Dan air masuk ke ikan. Oh, lama saya kan. Lama padu-padu kan. Sedap-sedap ni. Lama saya lauk ni. Baik. Buka. Dia habis ikan. Mana lagi? Bawah ni. Ya. 5 ekor kan? Satu ada kat kopi je. Mana? Ni kat buang kopi. Dah tak lu. Air aus. Air ni banyak minum Tak ada. Bukan. Ada. Banyak gila. Ada weh. Senyap weh. Sini. Senyap
Banyak ikan makan. Tak ada ketuk-ketuk, tak tahu angkat ikan. Ketuk-ketuk, tak ada ketuk, tak ada apa. Ada ketuk-ketuk halus je tadi. Berapa ekor dah bang? Ada 7. Baru tak sampai sejam ah. Baru kita mancing 1,5. Sampai 1 lebih kurang. 2 dah. Setengah jam biru. Setengah jam. Setengah jam mancing. Ya kita pergi pelayar tak ada ni bang. Ikan sangkut apa bang. Boleh mancing apa ni sedap sikit, naik bot sedap sikit. Ikan ramah sikit. Orang kata nak dapat balik 1 kilo 2 kilo ikan buat lauk tu, insya-Allah lah ada lah. Nah. Orang kata boleh lah kan buat lauk. Apa asal tali tu naik ke atas? Sangkut sekali Tali yang gulung-gulung tu. Sangkut sekali tak? Mana ada? Oh, dia tersangkut je lah. Dia berpusing. Air dia berpusing. Kita apa? Baling sana tak? Umpan habis. Patut. Umpan ada tapi dah tak makan. Dia tambah lagi. Kalau dia tak makan, tambah lagi ni. Bagi sampai dia makan. Allah SWT. Semalam kita cari banyak yang kasar-kasar, tapi hari ni dah kurus Satu hari dia dah kurus Korang tak mancing ke kan, geng? Tak mancing ke? Kalau view live tak cantik lah ni hari sebab apa menghadap muka aku kan. Korang nak tengok batang rod kan. Korang nak tengok batang rod. Nampak muka aku buat apa kan? Joran Shopee, joran Shopee, joran RM10 je. Joran RM10, joran FRRTC, joran RM10 je pakai buat mancing. Joran murah je, joran RM10 ni. Joran RM10 je. Kita tak payah pakai joran mahal, kita pakai joran RM10 je hari ni. Joran FRRTC, tapi baca review berkilo-kilo ikan naik dah. Ni joran RM10 je Joran RM10 dah cukup dah geng. Tak payah mahal. Proponet yang askar tu pun belum. Yang askar pun sama juga. Ini tapi tak pakai lagi, tak pasang lagi. Tengah cari anak-anak ikan jap. Nak buat umpan. Nak pasang perambut 2 depa jap. Pasang perambut 2 depa terus Kita pasang perambut 2 depa terus. Pulau Konet depan je. Air ada cun sikit hari ni. Air alhamdulillah, air cun, cuaca cun. Boleh lah nak buat mancing. Cek lauk. Kita kat Pulau Konet ni. Okey, alhamdulillah. Lauk lepas dah. Spot tu ada kakap merah. Kakap merah tak ada bang, tapi kakap biasa ada. Tu hari minggu lepas 2 minggu lepas. Ke minggu lepas geng kayak dapat siakap 12 kilo. Tapi dia main jig. Siakap merah tak pernah lagi. Aku tak pernah nampak orang dapat lagi. Mungkin ada lah. Mungkin ada. Sebab dia punya kawasan tu sepatutnya macam boleh ada lah. Nak air? Air. Tu air tu letak depan sini. Macam boleh ada tapi aku tak pernah dengar orang dapat lagi. Siakap merah. Kalau muara Sungai Kuala tu siakap ada juga. Siakap ada juga.
Joran RM10 tarik gerut-gerut. Saya tapak tangan sujud. Itu yang syok tu. Itu yang kita nak. Dia sujud ke apa ke tak ada hal. Tapi dia lihat. Itu dia punya nyot-nyot-nyot tu yang sedap tu. Besar tapak tangan tarik lah. Memang jut dia. Tapi setakat ni baca-baca komen 5-6 kilo boleh naik lah. 5-6 kilo boleh naik. Rod tak patah lagi. Rod RM10 tak patah lagi nah. Rod RM10 lah. Rod RM10 FRRTC tu. Tak patah. Ada kan? Ada. Memang belah-belah. Kena baling ke atas sikit ya. Habis baling kat belah darat ni tak ada. Ni rod FRRTC ni. Rod RM10 je buat mancing. Rod RM10 je buat mancing. Apa dah kawan? Ada? Apa? Rod RM10 je buat mancing. Apa ada hal? Tapi lihatlah rod ni. Banyak kali dah buat mancing. Samalah setakat ni tak mengecewakan. Betul dia mamu, betul. Orang kata mancing bolos pun layan dia punya lentok tu kan. Mancing bolos pun layan lah dia punya lentok tu. Itu yang sedap tu. Mancing bolos pun lentok dia apa. Memang seharu lah. Alamak. Okey. Baik dia belum makan ni. Apa ni ulat bulu. Ulat bulu laut ni dia suka makan pupu pasir juga. Baik dia boleh lekat ni. Ulat bulu pasir ulat bulu laut. Aku ingat darat jadi ulat bulu, laut pun ada ulat bulu. Samalah setakat ni tak mengecewakan. Ya, aku macam nak dapatkan lagi ni. Nak pakai lagi. Sedap layan. Main jig pun okey. Main jig pun okey. Kalau setakat main micro jig kan, kau nak buat UL punya setup kan. Rod ni okey. Rod RM10 je. Rod RM10 je. Takat ikan 2-3 kilo boleh layan lagi. Dia punya lembut tau. Kalau tak nampak dalam video. Ni kita punya perambut hari ni Perambut satu mata je. Kita layan satu mata je. Kita layan satu mata je guys. Tapi satu mata pun tak mengecewakan. Satu mata ni. Satu mata ni dia punya apa? Satu mata ni dia melayan. Takat ni banyak juga hasil dapat dengan menggunakan rod setup satu mata. Jauh ni. Hari ni bawa wafi. Kan. Right. Alamak, lucut. Dah hujung-hujung dah lucut. Aduh. Derik-derik dah bunyi, tiba-tiba lucut di hujung air. Tak nampak ikan apa makan. Lama saya. Tapi tak cukup hook tadi, tak cukup hook up. Awak tak sentap tadi main tarik je. Mamu tak mancing ke Mamu? Mamu tak mancing ke lagi hari ni? Pantai Puteri memanggil lagi tu. Tak mancing je. Dia kena pegang lah sini. Dia tengah hari ni petang macam ni ikan dia ada culas sikit. Jadi kita kita pegang rod tu. Tengok dia makan. Tali kendur ya. Tali kendur tu pegang. Mawan makan. Dapat. Mestilah dapat. Wafi tangan hanya lah. Alah, ajak anak je senang. Ajak kawan main main liat lagi betul. Aku pun malas kalau ajakkan kawan ni. Macam-macam alasan. Oi, lama kenal Wafi lah. Lama dia tak turun. Lama kenal Wafi lah. Lama dia tak turun. Hari ni lama semua kenal Wafi lah. Dia kata, wah Wafi mancing ni hari lah. Jom lah kita makan dia punya mancing.
Dia ajak anak je. Aku pun sama, ada anak jantan seorang lah. Orang kata dah, ajak dia je, tak payah ajak kawan. Lambat. Macam-macam hal. Daripada awal tahun ajak sampai hujung tahun tak jadi mancing. Kerja lah, apalah kan, betul tak? Aku ajak anak aku je dah, tak payah pening-pening. Ajak member semua tak jadi. Alah. Aduh, dia bau gigit ni. Aduh, yai. Macam kasar tadi ni. Itulah asyik ada anak sulung boleh jadi kawan. Yelah, samalah aku anak sulung kat ni. Anak sulung aku ni dah jenam nak masuk tingkatan 1 ni. Daripada tolong pasangkan umpan apa semua, sekarang dah pasang sendiri, ikan pun cabut sendiri. Dah pandai, seslow ajau kan. Seslow ajau. Kotak dulu aku 2 dalam 1. Aku pasang umpan, aku yang pasang umpan, dia mancing, lepas tu dia dapat ikan, dia ulur dekat aku cabutkan ikan, pasangkan umpan. Macam tu lah. VIP service. Sekarang dah pandai buat sendiri semua dah. Ikat perambut dia tak pandai lagi. Nanti ajar dia ikat perambut lah. Sekarang layan. Dah ada geng mancing. Tiap minggu nak mancing aku ajak dia je dah. Tak payah ajakkan kawan lah, payah now. Jom mancing. Okay on. Tak jadi lah, kerja lah. Bila nak mancing? Bila kita mancing kau tak ajak. Kau tak ajak kan. Aduh ya kau. Macam mana kadang macam-macam hal. Tak ajak lah apalah kan. Payah orang ni. Ni kena hook. Kita hook. Kasih ketat sikit. Tak nak bagi lepas. Yes. Finally. Dia nak kena hook kuat-kuat sikit baru dapat. Okay, glamour saya glamour saya Alhamdulillah dah 10 ekor dah geng. Alhamdulillah. Baru tak sampai sejam lagi kita mancing. Kalau mancing tepi ni tengok rezeki jugalah. Hari tu baru 2 hari lepas pergi mancing 5 jam je 6 ekor je dapat. Bila up gambar ikan, wah tak ajak. Bila ajak manjang ada kerja. Itulah pasal. Itu yang ada malah tu. Member tu hari ada siap buat masuk aku dalam grup lagi. Aku ngumpat direct je kalau kau ada pada kau. Grup kaki mancing. Daripada aku tak pandai mancing sampai aku keluar bot sendiri apa semua, tak pancing-mancing dengan dia orang. Ajak aku tanya bila free. Tak free lah kerja. Aku cakap ikutlah kau punya time. Aku tak kisah. Aku kerja sendiri. Aku cakap aku kerja sendiri. Kau booking ikut kau punya time lah. Aku cakap kan. Sekali alamak sampai ke sudah tak ada pergi. Kata nak ajak pergi Kelong kat Melaka kan. Nak ajak pergi Kelong. Jom aku cakap on. Kelong tak mahal cakap. Kita boleh pergi ramai-ramai. Hampir tak jadi. Alah dah. Aku bawa anak aku je habis cerita. Alamak, terlepas lagi dia punya tarik. Umpan semalam pakai hidup lagi. Dia kalau betul cara dia kan, dia memang hidup. Dia tahan, cuma dia akan kurus sikitlah lepas hari. Alamak. Tak buka pun. Dia akan kurus sikitlah lepas 1 hari tu. Tapi okey je. Cari tak banyak apa, cari sekejap je, sejam semalam cari. Siap awal ada orang komen ni, apa post lah pakai skop. Aku cakap aku dah dekat 40 dah umur aku ni. Aku kecil, daripada kecil orang cari macam ini, tak pernah pupus. Ada lagi. Tak payah nak cerita pupus lah. Sotong apa, umpun-umpun ni kalau sekali dia bertelur beribu telur dia.
Ambil pun berapa ekor je. Tak ada nak pupus je. Mata saya kecil je ni. Saya gelama. Saya gelama je. Kita memang mancing gelama. Memang cari ikan target kita gelama hari ni. Kalau rezeki Allah nak bagi apa, nak bagi jenahak ke, nak bagi sembilang ke, itu rezeki lah. Target kita gelama hari ni. Umpun-umpun tak, umpun pasir. Merah tak ada ni, merah tak ada sebab laut tak surut ni, apa air rendam. Surut tak ada beting. Jadi tak ada umpun pasir. Merah tak ada. Oh, dah beralun sikit kan. Alun ada tinggi sikit. Kalau mancing senangin guna anak gelama kecil, boleh. Aku dah dapat dah tuai pakai anak gelama. Jadi anak gelama memang jadi. Anak gelama jadi, tapi buat perambut panjang, 1 depa atas. 1 depa atau 2 depa. Kalau mancing pantai sedepa cukup lah. Nak baling susah pula kalau 2 depa. Lepas tu bagi dia hidup, cangkuk sikit je dekat dia punya badan sikit je dengan ekor. Lepas tu ni lah. Tapi kalau boleh gelama yang 2 jari tu okey. Tak payah besar-besar sangat. Besar dia tak makan. Dia tengah cari juga ni gelama kecil sikit ni. Nak buat umpan. Kalau tak ada kan pergi Apollo jap. Di mana? Macam mana nak cangkuk ikan gelama? Cangkuk buat 2 mata. Cangkuk buat 2 mata. Mata kail buat 2. Cangkuk atas, dia punya atas sirip je. Ya, kalau tak, kalau cangkuk tengah dia mati. Kalau cangkuk tengah dia mati. Cangkuk dekat belah ekor sikit, tengah badan sikit dah. Bagi dia boleh berenang. Lepas tu buat berambut dalam 1 depa, 1 depa setengah okey. Okay, makan. Dia ada ketuk, dia bawa ketuk. Air mati, betul air mati ni. Air mati pun air dia kawan. Air mati ni main jig sedap lah. Main ketuk-ketuk dasar. Air mati main ketuk-ketuk jig sedap. Tapi aku jig macam kurang sikit lah. Jadi pernah buat lah, tapi macam tak berapa nak jadi sangat lah. Tak berbakat lah jig. Dekat mana? Pulau Konet. Dekat Pulau Konet. Geng, kalau nak berminat support beli baju ni geng baju ni dia siap dengan hoodie, siap dengan kabur muka siap kabur muka, siap dengan hoodie belakang. Tadi ke pantai juga. Tengok air, dia punya air mati. Betul. Air mati tak berarus sikit lah. Air mati main bottom sedap lah. Main bottom okey lagi. Main bottom okey lagi air mati. Ada bukan? Ada. Ada. Bukan? Wah. Sangkut dah. Ada ikan dah? Dia sangkut? Sangkut? Air mati main bottom memang okey betul. Sebab ikan dia tak keluar sangat. Sangkut be? Sangkut. Meh. Sangkut. Lama cukai ke? Alah. Sangkut tu tak payah baling jauh-jauh sangat. Rambut tak banyak. Ikan Abi? Ikan. Ya Allah besar. Besar. Ikan. Sekejap. Wih, besar. Lawan. Ikan. Oh, ikan. Ikan. Okey, drag tu jangan ketat sangat. Sekejap. Ikan. Ui. Ikan. Ikan. Baik-baik, jangan happy sangat. Tak dapat lagi. Alamak, sahur tak bawa. Besar. Wish. Drag. Sekejap. Ikan weh, ikan sangkut. Ikan apa tu?
Oi! Oh! Sini. Sikit tu. Jap. Ui. Wah, gapu. Sikit je makan. Allah Rabbi. Besar. Wafi pegang. Pegang jap. Abi cangkuk dulu makan Wafi pegang. Ini. Ui, Allah. Makan pumpun je weh. Makan pumpun pasir. Allah Rabbi, cangkuk betul-betul lah. Ni aja. Alhamdulillah. Masya Allah. Hafiz ada karang kat situ. Kilo ni. Karang ada. Kilo ada ni. Hafiz ada karang. Kilo ada ni. Baling jauh sana weh. Sini Habib. Wafi dapat weh. Masya Allah. Hui. Wah, pakai umpun pasir. Wafi pegang ni. Pegang letak dulu. Pegang rapat dengan badan. Nak tunjuk. Sekilo ada ni. Ui, sekilo ada ni geng. Betul-betul ke bulu nampak pakai umpun pasir. Kerapu mati hijau pakai umpun pasir geng. Wafi dapat. Masya Allah. Alhamdulillah tu aku cakap tadi Allah nak bagi. Kalau Allah nak bagi pakai umpun pasir pun makan geng. Ya Allah, Masya Allah. Allahu Rabbi. Besar geng. Wafi rezeki bak budak lama tak turun. Alhamdulillah. Yang ni kita pakai gari lah. Kita pakai gari kita bagi dia hidup. Dia nak kata lepas ribut tu air apa tadi cakap sangkut. Dia mula rasa sangkut. Rasa dia memang sangkut tadi dia masuk batu. Sebab kerapu kan dia akan masuk dekat batu kan. Ada karang sini ada karang. Kapu kan dia masuk ni geng. Masya Allah geng. Besar geng. Sekilo dia. Ada ni. Rasa tak lebih kurang 800 ke sekilo ada ni. 800. Nanti balikkan kita timbang. Masya Allah geng. Sedap lah. Wafi dah makan tantrum. Dah siap. Dia Wafi, aku cakap dengan kau. Budak memang hanya geng. Memang budak tangan hanya. Tak boleh buat apa. Kalau aku seorang biasa, aku kalau bawa dia, memang bukan nak kata tu lah rezeki budak lah, rezeki hati bersih. Budak ni ke hati bersih. Budak hati bersih kan. Kita orang tua ni hati hitam. Kita orang tua hati dah hitam. Makan ni orang macam ni. Sekejap. Kita orang tua hati dah hitam. Kan, hati dah hitam. Kita orang tua hati dah hitam. Susah nak dapat ikan banyak. Kita orang tua hati dah hitam kawan. Kita orang tua hati dah hitam. Hui. Air kita letak kat laut letak kat air. Bagi dia hidup. Kita bagi dia hidup. Kita bagi dia hidup. Jadi kita akan balik dengan fresh. Kita balik bawa ikan fresh. Harap-harap bara-bara tak makan lah. Kita harap-harap bara kuda tak makan lah. Okey, kita biar dia hidup jap. Nasib baik bawa ni, nasib baik bawa gari. Gari ikan memang bawa je. Segala tentu betul. Segala ditentukan rezeki Allah bagi tu. Aku baru cakap tadi geng. Hari ni memang nak cari gelama. Tapi kalau Allah nak bagi, kita ambil alhamdulillah. Dah dapat alhamdulillah Allah bagi. Memang rezeki Wafi. Rezeki anak soleh ni. Pakai pompom pasir dapat boron. Bukan boron ni kan apa? Mata hijau. Geng. Mata hijau geng. Pakai pompom pasir. Mata hijau Wafi dapat. Anak aku dapat. Ya. Alhamdulillah Jaga takut tinggal kepala itulah. Tapi sini tak ada lah. Sini tak pernah dapat lagi. Aku tak pernah dapat ni. Pakai rod UL je geng tadi. Pakai rod Artemis Pure, rod UL. Kerapu. Rezeki Wafi dapat kerapu.
Pakai umpun-umpun pasir je dapat kerapu. Memang kerapu lapar sangat ni, geng. Memang kerapu lapar hari ni lah. Memang kerapu lapar. Kerapu A tu betul. Kerapu mati hijau memang kerapu grade A. Jadi cara dia kita pakai pakai apa? Pakai garikan bagi dia hidup. Kita pakai garikan bagi dia hidup. Balik sekarang kita dapat dia fresh. Kalau letak dalam air sekarang dia stres. Jadi bagi dia ni dulu. Kita dapat ikan. Wafi dapat ikan grade A hari ni. Alhamdulillah. Lama dia tak turun kan. Mana tahu ada lagi kat situ kan. Karang situ. Memang ada karang. Kita memang tak karang ni. Tak ada. Kerapu A betul kan. Terima kasih Siapa yang masuk? Oh, korang kalau strike padu-padu, korang masuk Aku sorry aku tak bawa ni. Tadi mati-mati nak sangkut. Dia dah masuk dalam batu tadi. Aku tarik nasi tak putus tadi. Itulah kata Allah kata apa, rezeki Allah bagi. Rezeki Allah bagi kan. Okay, kita tengok lagi apa yang ada. Alhamdulillah, masya-Allah. Mantap. Baru pasang 2 rod, bawa 4 rod. Ayat dalam situ tak dalam 5 meter je bang. Sini tak berdalam. Sini 5 meter je. 4 meter 5 meter je. Memang betul-betul depan pulau. Dalam 5 meter je air. Sini tak dalam. Air dalam 4 meter ke 5 meter saja. Tapi bawah ni memang ada karang sikit lah. Sebab depan pulau kan. Dia tak dalam. Kalau yang dalam sikit belah tiang sana. Belah tiang macam tu. Okey, hari ni kita pakai rod RM10 FRRTC hari ni. Wafi pakai rod Artemis PO. Tadi rod putih tu rod Artemis PO. Rod UL. Hari ni kita setup UL je. Kita pakai setup UL. Dapat geng. Setup UL pakai umpun-umpun pasir dapat Wafi dapat hari ni, alhamdulillah. Kita tunjuk lagi sikit. Geng. So geng. Kerapu geng mati hijau. Kerapu mati hijau geng alhamdulillah, rezeki ya Allah. Kerapu makan umpun-umpun pasir geng. Masalahnya sikit ke? Rabbi, kerapu pakai gewang tak, pakai umpun-umpun pasir. Main bottom. Pakai umpun-umpun pasir, main bottom je dapat kerapu. Nak cari ke lama, Allah bagi kerapu, alhamdulillah. Nak cari ke lama, Allah bagi kerapu. Rezeki lah kan. Oh, goreng garing-garing. Tabur sambal kok atas mak. Dia dah bagi tahu. Tabut. Dah tabut. Kita naik bot. Hari ni naik bot kawan. Hari ni kita naik bot. Kita mancing bottom je hari ni. Kita mancing bottom. Kita bottom je hari ni. Kita bottom fishing je hari ni. Emang tadi ikan kecil. Dekat mana? Pulau Konet. Melaka. Pulau Konet Melaka. Hari ni kita bottom fishing je. Tapi ada orang ada kayak 2 biji. Tadi ada kayak 2 biji dekat sini tadi. Ni angin dah start turun dah sikit dah ni. Tapi alhamdulillah, masya-Allah. Allah bagi rezeki. Dah apa dapat kerapu mati hijau seekor. Lepas tu gelama dah belah-belah ekor dah, alhamdulillah. Gelama dah belah-belah ekor dah. Ni dia tengah slow sikit makan dah ni. Kalau air mati ni kita main bottom paling sedap lah. Main bottom paling sedap. Weh. Macam dia ke ni? Angkut. Tapi macam ikan. Pegang, sekejap je. Tak banjir sana, alhamdulillah geng. Melaka tak banjir. Melaka belah Lubuk Cina, belah tu banjir. Kalau belah sini aku belah Kuala Sungai Baru. Kuala Sungai Baru tak? Sangkut sangkut lagi. Tak. Tapi macam tarik kuat tadi. Sekejap. Ni makan ni. Lepas dah. Itu ada karang bunga kat situ. Saya jaga sikit balik.
Oh, dia nak naik ke atas. Wafi tak betul tadi eh? Oh, maksud tak betul kan? Betul lah. Tak betul. Simpul patutlah. Oh, dia habis video tadi tu simpul. Sekejap eh. Tengah Wafi punya berbelit jap. Wafi punya berbelit tu jap. Kita betul jap. Dia punya ni dah berbelit. Patut dia macam tak betul ni makan dia. Alhamdulillah ni eh. Oh, Anas ni dapat kerapu mati hijau lah. Rasa saiz kilo tu. Dia ada berapa jenis kerapu? Dia banyak kerapu banyak. Kerapu apa tu? Banyak. Abi pun tak tahu. Yang tahu memang banyak. Mati hijau lah. Mati hijau ni kira grade A lah. Mati hijau. Saya dekat sekilo kan. Alhamdulillah. Sekejap lagi kita spill ikan eh. Sekejap lagi kita spill ikan ni. Minum air kami. Oh, dah lah kang balik besok nak tolak. Balik lah. Dah lah pakai tali kecil je ni hari. Tali setup semua kecil-kecil. Tapi itulah dah kata Allah nak bagi kawan. Allah nak bagi. Syukur alhamdulillah. Apa ikan beh-beh. Sekejap geng eh. Berbelit lah. Panas ni hari panas. Tapi tak apa, kita ada payung. Jangan kata abang tak payung ni. Hari ni kita pakai payung. Jangan kata abang tak payung sebab hari ni kita pakai payung. Jangan risau. Ikan boron dia panggil, kalau mati hijau ni orang panggil boron ke bukan eh? Kan? Aku pun tak kenal boron macam mana. Okey, alhamdulillah. Sedap apa ni? Apa benda nak sedap apa? Nak sedap. Sipakut. 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 Okey dah hantar kat bulan dah. Apa nak sedap-sedap. Ni geng. Alhamdulillah geng eh. Kita belanja lagi, view lagi. Masya-Allah. Ada sekilo ni kan? Kilo ni. Biasa sekilo. Sekilo ada. Sekilo ada ke? Oh. Sekilo ada bagi dia benang. Sangkut sikit je. Betul lah. Sangkut sikit je Momo. Memang tak jangka lah. Tadi memang sangkut batu. Dia dah masuk dalam batu tadi. Aku tarik. Aku pun macam tarik ni sekarang putus lagi kan. Kerapu dia memang macam tu. Kerapu dia makan, dia terus lari ke dalam lubang atau celah-celah batu. Sebab tu lah kalau kerapu ni dia kena pujuk-pujuk sikit. Tapi kita mana nak jangka tadi kerapu yang makan. Kan? Mana nak jangka. Orang tengok, njut. Wah, dia nak tarik sendiri. Dia kalau ikan dia nak tarik sendiri. Dia tak bagi habis dia tarik. Dia nak tarik sendiri. Okey, tak apa. Lepas ke tak dapat ke tak dapat, dia nak tarik sendiri. Dia nak tarik sendiri. Alhamdulillah ya Allah. Ni kita share kat BTT nanti eh. Kita share kat BTT nanti. Kita ni. Kita share kat BTT nanti eh. Paling depan pula. Sikit je sangkut tadi. Tapi sangkut sikit pun tak adalah sikit sangat dah. Dia sangkut betul-betul dekat bibir dia tau. Jadi susah nak putus lah dekat situ. Betul tak? Dia susah nak putus lah. Oh, live goyang sikit Okey, kalau ada komen nak sedap PM kita cakap nak sedap mancing. Nak sedap mancing guys, nak sedap mancing. Nak sedap mancing ya. Nak sedap mancing. Ada ke? Jangan longgar sangat dia. Nak sentap ikan dia tak boleh nak pukul. Ikan dah ada slow sikit makan
Oh, tadi strike view beratus Mana lokasi bos? Dekat ni, dekat Pulau Konet, Pulau Konet. Dekat Pulau Konet. Berapa orang weh? Dah slow. Tadi 100 lebih. Masa Wafi strike tadi 100 lebih. Sebab view macam ni orang boring sikit nak tengok. Abi tak bawa net holder, bawa net holder pun. Net holder tertinggal pula tadi. Tapi bateri nak kena tinggalkan bateri sikit ni sebab tak bawa charger. Tak bawa power bank. Bukan tak bawa, tertinggal. Yang Umi masuk. Umi. Yang nak ada surprise. Nak tengok? Wafi dapat. Yang mana Umi? Komen Umi masuk tak? Umi masuk tak? Komen sikit. Mana? Wafi dapat. Wafi dapat. Oh. Wah, kari. 1 kilo. Sekilo saiz. Saiz kilo. Kerapu mati hijau. Budak lama tak turun. Dia tunggu Wafi ni, Wafi turun mancing. Ikan lama tunggu betul. Ikan dah lama tunggu. Lama alhamdulillah. Lama besar-besar. Tapi ni dah berangin sikit lah. Air tu ni ke? Haus lah. Kau minum tak? Minum. Pegang nak screenshot ke? Jap. Ni Wafi bagi Wafi pegang. Boleh. Wafi pegang Wafi. Umi nak tangkap gambar. Jap. Dekat siapa? Umi nak tangkap gambar. Jap. Pegang gari je. Jap. Okey, tunjuk sini jap Pegang gari je. Jap. Buat ni. Jap flick kamera. Okey. Satu ni. Umi dah sudah bagi tahu Umpan apa? Umpan pasir. Dah belum? Cepat kan matikan. Dah mantap. Okey. Pakai umpun pasir, itulah Allah nak bagi rezeki. Umpun pasir mendapat kerapu mati hijau. Umpun pasir pun dapat kerapu mati hijau. Umpun pasir je kawan. Yang jembut tak berapa lama pakai bateri. Pakai bateri kalau apa tu non stop dalam sejam setengah boleh pakai. Tapi sebab aku pakai dekat-dekat je. So tak adalah pakai ni. Ada beg kuning. Ada beg kuning. Ada beg kuning. Memang letak untuk baju. Ada beg kuning letak untuk baju. Ada yang tanya tadi. Tadi ni. Beli. Pintar je. Okey dah. Dah macam tu. Wafi buat macam tu betul. Wafi ingat. Kena nak jaga. Kan dah slow ni. Alun dah kuat sikit ni. Kan kita pergi kat tiang satu lah kot. Tiang bawah. Jadi terus kat tiang satu. Sekejap. Ni dah beralun sikit ni. Okey, geng Geng. Okey, just nak ni siapa yang berminat nak dapatkan baju ni boleh ni Okey, nak buang beg kuning dah, nak buang beg kuning. Kalau kata korang nak beg kuning kan aku letak balik. Sekarang kat bawah itu. Mantap lah hari ni kerapu makan umpun pasir. Kerapu makan umpun pasir. Angin dah turun. Angin sudah turun. Tapi selalu yang angin sudah turun. Makan dah slow sikit kan.
Kita bergerak lah, Bi. Bergerak. Sahur bergerak lah. Tak dapat. Lari tepat. Cepat. Angkat. Angkat dulu. Patutlah tak makan. Tadi Wafi tak letak betul ni. Tak ni, sahur bergerak. Patut habis pelik. Kita dah lari jauh. Dah. Tarik apa tu, tarik sahur. Letak rod dulu, lepas tu tarik sahur. Tarik sahur. Gelap langit. Kau. Tarik sahur. Kumpau bang. Dia kata kumpau. Afi. Kumpau. Nak cakap tak kumpau, kerapu makan umpun-umpun pasir. Tengok muka aku. Kerapu makan umpun-umpun pasir. Sekejap geng, dah lari tempat. Apa sahur ni. Kita gerak sekejap. Mana kumpau bang, betul lah, mana ada kumpau, betul tak? Betul. Pak Teh pun masuk. Pak Teh pun mempertahankan ketidakkumpauan kita. Allah. Sekejap, kesian kan. Kopi ni sekejap, pegang dia. Pegang tali. Dah terlari dah. Kita nak kena bagi balik kat tempat tadi. Patutlah macam tak makan. Tapi tak apa tadi, tak betul sahur tadi. Betul ya. Ke depan sikit lah. Angin dah kuat. Dah kuat. Baru masuk live sebab tu dia cakap kumpau tu lah. Bot sendiri bot sendiri. IB. Kita pakai IB. Oh, betul. Alun ada kuat sikit dah. Tapi standby sahur Kita dah lari ni. Lari location dia tadi. Patut. Sanggup. Jap. Tengah apa tadi sahur tak lekat. Tadi. Ke atas sikit Mancip ke sini. Sikit lagi. Patut kita macam rasa ombak tadi, kita dah termasuk dekat kawasan air tembung. Kawasan tu memang ombak dia kuat sikit. Okey, lepaskan. Lepaskan. Campak tahu. Campak mendatar. Okey. Campak mendatar. Tali dekat atas weh, tali dekat atas. Tali tu kat atas. Tali dekat atas. Terbalikkan, nampak tali di mana? Abikat mana? Macam tu. Mendatar. Tapi tali dekat atas. Bukan. Ni. Pegang macam ni. Ni tali dia dekat atas, nampak ni. Ni abikat ni tali. Tali dia dekat atas. Ni nampak ni abikat ni kan. Tali dia atas. Bagi macam tu. Sekarang dia lari. Boleh cepat. Sekejap. Lepas lagi tali. Lepas lagi tali, lepas tu tarik.
Patut kita pergi dekat kawasan ombak tu tadi. Tarik sentap sikit. Sentap. Dekat tak? Lagi sentak lagi. Sentak ke bawah. Okey. Direct. Okey, cun. Patutlah tadi tak kena. Patutlah apa tu ni. Dekat tak? Rasa dekat tak? Papi tarik rasa dekat tak? Rasa gerak tak bila tarik? Ada gerak. Tarik lagi. Okay, kita dah betul-betul lari sikit lah daripada tempat dia, tapi boleh lah. Dah. Pegang lah lebih sikit tali tu. Tarik dulu. Tarik lagi. Tarik. Okey, baru sentak. Baru. Ada? Dah lekat dah? Okey. Dah. Kita drop ya. Tu macam gerak tadi. Okey, tak apa. Kita drop balik. Kita sampai kat sini. Kita tengok bawah. Adikan balik. Sebab tadi dia dah lalu kawasan apa? Dia dah lalu kawasan ni, kawasan lumpur. Alright, gang. Assalamualaikum. Selamat petang kita bersiaran di kita bersiaran dekat Pulau Ponet Alhamdulillah hari ni tak kumpau, malah dapat ikan grade A hari ni hanya dengan mengguna umpun pasir. Kita pakai umpun pasir hari ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah umpun pasir mencangkup. Umpun pasir mencangkup, geng. Umpun pasir mencangkup. Tak. Alhamdulillah umpun pasir pun dapat kerapu Aduh, Allah. Umpun pasir pun dapat kerapu lapar Kerapu saya sekilo Makan lah. Makan. Kopi makan. Dah nampak. Dia kena spot dia. Tadi tak kena spot. Dia lari tadi. Dapat. Dapat. Lepas. Yang penting ada usaha. Betul Abang Halim. Betul, yang penting kita usaha turun mancing. Kalau tak mancing tak dapat ikan. Tapi kalau tak mancing dapat juga. Pergi beli kat pasar. Ni pula tadi semalam kita umpun pasir ni kita cari sendiri. Alhamdulillah. Allah bagi rezeki. Sahabat. Allah bagi rezeki. Ni pun tengah rasmi road holder baru ni. Sedap pakai road holder ni. Murah je road holder ni, RM30 je. Sangat-sangat sesuai untuk small boat lah. Untuk setup kecil. Kalau pakai bangla jangan lah. Pakai bangla kau tarik ikan 2 kilo atas je, rasanya dah tercabut dah road holder. Tempat ni aku dah mark dah. Memang aku mark spot ni. Memang selalunya memang insya-Allah lah. Tempat ni yang aku mark ni memang ramah ikan. Ikan memang ramah. Ikan memang ramah dekat sini. Ikan memang ramah dekat spot ni. Dekat spot ni ikan memang ramah. Ada yang tanya boleh ikut ke. Aku bot kecil kan, bot IB. Tunggulah ada rezeki tahun depan aku beli bot besar sikit. Kalau korang nak follow boleh lah.
Bayar duit minyak cukup lah. Bayar duit minyak umpan cukup lah. Boleh bawa. InsyaAllah lah berlauk lah Kalau cuaca tu okey berlauk lah. Cuaca okey memang berlauk insyaAllah. Cuaca okey, air dia tenang sikit. Walaupun air besar pun boleh mancing kat sini. Sebab dia betul-betul kat pulau. Mamu on mamu Doa-doa ada rezeki dapat beli bot kasong sikit. Dapat bot besar sikit. Aku tak nak beli besar sangat. Saiz 10 12 kaki cukup. Yang aku boleh handle seorang. Aku nak cari yang aku boleh handle seorang. Tapi still boleh naik 2 orang lah. Macam tu. Still boleh naik 2 orang. Just nice lah. Mancing-mancing santai, mancing cari ikan laut kan. Mancing cari ikan laut. Tak payah nak bot besar sangat. Sekarang tak pakai bot besar-besar ni. Pakai bot besar-besar ni serabut sikit otak. Pokok tadi dah habis Habis. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah bagi rezeki lagi ni. Terima kasih siapa yang masuk guys. Thank you. Ada ketuk. Oh, tak dapat. Oh, habis umpan. Okay, ikan dah ada balik lah. Tadi tak ada je kan. Ikan dah ada balik ni. Dia dah ada ketuk dah ni. Abi rasa gerak kat ni tu. Tahu gerak tu. Gerak amat. Tadi kita kat sana. Tarik sikit. Tapi tak lekat ni. Tak betul. Tarik. Lari dah. Ni tarik macam ni. Tarik ke bawah. Ni. Macam ni. Tarik ke bawah. Barulah dia makan kat tanah. Kalau tarik ke atas, dia tercabut lah. Lari dah ni. Dah? Aku tengok je. Taklah ni. Ini pun cun ni. Boleh tak boleh? Lokasi mana? Pulau Konet, Melaka. Pulau Konet. Sebetul depan pulau. Kejap. Bagi Bitan. Tarik macam nak angkat sarung. Baik tarik je. Bagi sini, bagi. Tarik. Macam ni Abi cakap tadi. Ni. Okey, lekat. Dah. Okey, bau dia rasa macam tu kan. Tak tu kan? Macam tu. Okey, kita ngaman ni. Lari sikit lah daripada spot. Tapi duduk baling-baling juga sebab padahal. Angkat balik. Angkat balik baru lah. Okey. Bateri 36. Bateri 20%, 30% kita end live guys. Aku tak bawa, tertinggal charger tadi lah. Tertinggal power bank. Sekarang tak ada bateri, payah lah. Tak ada bateri yang payah pula. Power bank bawa, kabel tak bawa. Power bank ada besar bawa, kabel tak bawa. Sebab ada.
kabel satu. Tinggal beg hitam tu tertinggal dengan kita be. Kan? Beg hitam tu tinggal dengan kita kan? Oh. Kayak tadi dah balik. Oh dia main bottom kat so. Dah tak boleh nak pergi tengah dah. Pergi tengah pun ombak kuat. Kita main sini je. Ombak pergi tengah. Tak tengah. Oh naik ke atas. Alun ada kuat sikit kan Ada kan kita duduk dekat belakang pulau. Air naik pasang Bukan pulau. tapi kat depan pulau Kamat tu tidak jaga. Jadi bagi air angin terus. Mata ni kan. Kita nak turun satu lagi Umpan banyak ke? Oh, baik. Oh, lah putus. Putus. Minat tu ni. Alamak. Putus. Oh, sini ada batu. Dia dah lari sikit habis spot. Itulah. Putus. Tak apa kita bawa extra rod. Putus. Cari makan. Bawa extra rod. Senang je. Putus kita pasang balik. Putus kita pasang baru. Jangan menyerah kalah. Alun kuat ke? Pakai dulu mata. Rambut dulu. Dalam buat ada satu buat dua mata. Oh, walung buat. Tak sure pula live macam ni tak dapat apa tunjuk POV. Ada karang bawah. Ha? Oh ni memang ada. Oh. Balon. Tengah balon angin dah turun. Angin sudah turun kawan. Tapi kita kat tepi je ni, kita tak tengah. Kita betul-betul tepi je ni. Tapi tengok kondisi macam mana kalau ni kan kita gerak pergi belakang pulau je kan. Waduh. Kita berlindung jap. Waduh. Mana? Lampu. Itu Duduk je.
kali. Tak apa. Kita dah bawa siap-siap, dah ikat siap-siap daripada rumah dah. Untuk bawah ni. Kuat ha? Kuat sikit kita Belakang pelakon ni ada ikan ni. pergi tiang tu habis. Pergi kat tiang. Habis nak air jap. Pergi kat tiang. Ha? Okey geng, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.